Bersama saya Tuan Haji Ahmad Syahir bin Abdullah, Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pendidikan Khas Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah saya tanyakan sedikit soalan kepada Tuan? Okey, boleh. Bagaimanakah program ini dapat membantu murid-murid pendidikan khas? Okey, pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah kepada pihak sekolah yang telah berjaya menganjurkan program STEM peringkat negeri Kedah lah. Jadi program ini sememangnya sangat baiklah, terutama sekali dalam menjana kemahiran berfikir dalam kalangan murid-murid lah. Jadi pertandingan ini membuka ruang untuk murid-murid untuk menggunakan kemahiran kritis, menyelesaikan masalah dan meningkatkan daya cipta dalam kalangan murid-murid. Apakah harapan Tuan untuk karnival bagi tahun yang akan datang? Okey, semoga pada tahun-tahun yang akan datang akan mendapat sambutan yang lebih banyaklah daripada sekolah-sekolah di negeri Kedah lah. Okey, semoga pertandingan ini akan terus dapat mencungkil bakat-bakat baru dalam kalangan murid-murid. Terima kasih Tuan kerana sudi datang ke sekolah kami hari ini. Sama-sama. Saya Siti Farhanisa melaporkan untuk Sepalu TV.